Nama? Nama saya ni Ali Asrafri bin Syuhardi Daripada kampung mana? daripada Sungai Petai, Belah mana? Sekolah Imtiaz Kuala Urang. Tiang Kuala Berang? Alhamdulillah. Cuma nak tanya, hari ni awak berjaya dapat anugerah cemerlang. Cuma nak tanya, apa tips menjadi pelajar cemerlang? Pada pendapat saya, antara tips yang paling penting sekali adalah dengan hubungan kita dengan Allah sendiri. Kalau dengan Allah pun kita tak boleh nak jaga elok-elok, nescaya ilmu yang lain tu memang tak akan masuk. Lepas tu dalam Quran pun khabar hablum minallah wa hablum minan nas. Lepas tu bila kita ada hubungan dengan Allah, dengan manusia sekalipun kita kena jaga sekali. Sebab tu lah kalau kita usaha sungguh-sungguh pun tanpa kita buat maksiat, kita dok semayang, kita dok puasa, memang dok akan berjaya. Lainlah kalau dia tu berjaya, mungkin itu orang kata istidraj. Jadi yang seterusnya bagi saya adalah perlu usaha bersungguh-sungguh. Walaupun kita dah ada bakat, tanpa usaha kita tak akan polish benda tu. Lagi satu yang last jangan sombong. Walaupun kita dah ada ke atas, kita jangan sombong sebab hidup ni ada naik turun dia. Kita ibarat roda sendiri. Kadang kita ke atas, kadang kita ke bawah. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Target nak sambung dekat mana? Sambung dekat UIA dalam bidang medik. Medik, insya-Allah. Alhamdulillah. Moga berjaya lah, insya-Allah. Okay. Tahniah untuk semuanya.